Ya saya. What? Ya. This one the cendol ni. Not cendol. No. Cindoi. Cindol. Ada cerita seram. Cerita. Saya tak apa? Hantu kebaya merah macam ni lebih kurang. Bah, ada cerita seram. Tak biar bersopan sikit. Itu bersopan lah tu, tak boleh makan telur. Bah. Cerita seram dengar apa? Hantu kebaya merah. Hantu kebaya merah tajuk dia. Dia nak buat cerita hantu kebaya merah. Bukan datuk kau hantu kebaya merah. Hajar kau ni. Assalamualaikum. Bah, kenapa awak tak pakai tu cordless? Cordless senang, kau tekan aja kerung. Ni tak boleh kuat ni. Mana boleh cordless ada bobol je. Taklah. Cordless tak bobol yang ini. Tak boleh, ni tak boleh kat teman. Jatuh. Ni bukan dengan ada koni saja. Ha? Koni saja tak. Besi ni mana? Besi mana? Tak ada. Mana ada besi? Kena kain besi ke mana? Kena kain besi ke mana? Mati. Senang ni aku separuh nak kampung ke tu tak? Ini pun duit tak ada. Ni, tak ada. Ni, barang nak beli ni. Lampu tak ada, wire tak ada. Seposen duit tak ada. Aku tak nak buat kerja. Aku cakap hantu tengah haram kalau kau ambil mesin rumah ni. Tahu? Duit aku pula keluar ni dah 100 lebih dah tolong dia baru. Jadi mesti haram kalau kau makan duit ni. Tahu? Aku cuma tolong pasal dia tak ada duit. Tanya orang semua dia tahu tak? Lantaklah kata aku. Aku ada kerja aku tolong. Tak ada kerja aku dah tak boleh buat apa. Cuma aku boleh buat semua. Bukan jangan paksa aku pula. Yalah. Aku kalau kau ambil upah ni katanya dia haram duit. Dia nak cari duit 200, 300, jual motor, jual apa tu, tak cukup bagian katanya dia orang. Tak cukup. 200, 300 aku nak beli wire macam mana? Nak beli ni, Swiss semua aku beli second. Betul? RM1, RM2 beli dia orang. Kalau tidak mampu, tak ada Swiss. Baik, kalau ada duit, tak ada Swiss, tak dengan Jo. Tu Jo tu loncat keluar cat ni, Jo. Jo ni? Jo tu. Kau tak kenal, tu yang kuli Jo ni. Pusing tak dapat duit. Dia naik dapat duit. Tu katanya orang cat, dia dapat duit. Tolong saja, Jo minta tolong. Tolong, ni semua tolong. Ini orang susah. Orang susah. Aku terpaksa dengan tolong. Orang susah. Anda kena faham. Yalah. Orang tak tahu, dia tak tahu. Dia kata, kalau panggil orang lain ni, kalau tak ada 1,500 upah, wampang. Betul. Ini dia baru bagi aku 1,100. Semua nak buat wiring, mau wire dengan casing, dengan mentor, semua lengkap 1,100. Katanya orang. Habis aku nak buat macam mana, ada tak ada aku buat seluruh dapat. Aku cari orang second, aku pasang. Cari orang second, aku pasang. Aku nak bayar ni, duit tak ada. Satu rumah ni 1,100. Kau bayar aku pergi bagi. Dengan mentor, dengan sakit ibu kalau kau lari lah. Tapi aku kawan ni pasal tak apalah, cakap aku tolong. Semampu aku tolong lah, tak boleh aku tak tolong lah. Aku buat sebuah je. Jadi, dia lagi, tapi aku, selamat aku. Air payah tak ada ni, Jo tolong, beli. Kau tahu tak, dia beli pam air tu tak tahu berapa. Dia beli pam air. Pam air tu dia beli. Tolong beli sedut air. Ni pakai begini. Seorang tak ada seorang buat kerja. Nak bayar ambil orang nak duit. Tak pernah bayar. Aku tak sedar lah. Aku tolong nak bayarkan dia orang. Pasal dah aku cakap aku buat sesuatu lah macam ni. Tengok berapa boleh daripada pagi. Nak pakai orang duit tak ada. Dia tak tolong tak buat. Tak apalah bang, tolong. Ni orang kan. Ya, time orang susah. Mudah-mudahan kita tak susah. Kita tolong orang susah. Orang jangan aku ni aku tolong orang susah. Ikhlas cakap. Orang semua tahu tak kita tolong orang susah. Ada orang nak wiring free. Aku nak tanya dengan kau. Kau cari dalam dunia wiring free, melainkan ada gadik. Aku bukan ada gadik. Tapi oleh kena kawan, dia susah, aku tolong. Yalah.
Kan masalah faham. Ni kau tengok keadaan dia sekarang mencari perempuan kita belum buat kerja seorang. Nak sekali orang dia tak ada. Sedangkan barang lama lagi belum beli. Mentor belum beli. Usaha nak pindah. Sana belum sambung lagi. DB. Duit lagi. Mana aku nak cari sekarang? Pening kepala ni. Kau tahu, tengok pening kepala. Aku terpaksa kena beli barang RM20, RM50 kedai kopi. Mahal lah barang. Mentor satu RM9, kuarter baru RM7. Yalah. Habis nak buat macam mana? Nak pergi kota, minyak kereta lagi. Patut kawan tengok mu macam tak ada semangat bah tu hari. Buat Semalam awak telefon kawan suruh turun, kau bukan tak nak turun. Sebenarnya kawan malas sangat nak kacau mu bah, kau nak kasih mu relax kan. Dan kita, aku ni digodak semalam dia datang. Aku dia jangan marah je. Dia bising aku tinggal bodoh lah. Aku cakap aku tak tahu ni. Tu kan ni. Yelah. Tapi kalau kau baik, kau tak ada duit, aku tolong. Yalah. Tapi tak jangan memusang aku. Kata ni asal, aku cabut. Aku beli apa, aku angkat barang aku cabut. Aku walaupun kau wiring bayar, kalau tak betul, kau cakap baik-baik. Jangan berani. Kau berani. Aku tak ambil duit sponsor, tak bergaji. Ya, tinggal lah jom. Tinggal. Ni macam ni puli. Kalau kau berani dengan aku, pakai aku cabut lah, bodoh. Kata orang lain. Aku cakap panggil aku duit dulu, aku monitor. Bila aku dalam aku monitor, aku buat wiring, dia dah boleh masuk meter. Sekarang ni dah siap wiring, kan ambil api mana? Dia tak nak dengar, bukan nak cakap macam mana. Bukan tak nak dengar, ni tak ada. Yalah, dia susah kan. Orang susah. Orang susah, dia tak ada. Sabar je lah bah. Buat macam mana. Tapi Alhamdulillah lah bah. Kau tahu, ni semua aku pakai 4mm. Katanya Pedro, katanya Joe. Yang wayar kuning ni semua aku pakai 4mm. Yang wayar kau punya tu, wayar hijau, semua hampir aku labu. 4mm tu orang yang kasar. Nampak? Aku pakai. Untuk apa 4mm? Habis dah tak ada wayar. Ni semua wayar kasar ni, 4mm. Pengen apa? Ni. Wayar kawan? Wayar mega kawan 4mm? Semua wayar kawan dah ni? Ni wayar kawan. Tak apalah bah. Kawan halal, biar kawan dapat pahala. Sama-sama kita dapat pahala. Wayar kuning kau, bah. pasal kena pakai. Aku cakap yang terang. Wayar baru 5 gulung beli, rumah 4 bilik. Kau ingat ni sikit gulung, aku cakap 15 gulung tak cukup wayar ni. 15 gulung kali dengan 7 gulung ke apa? 5 kali 7, 35? Kau tahu belum mentor. Mentor ni 100 RM9 ni. Kalau 10 biji 100 lebih. Ni casing aja dah 70 batang. Ni casing 70 ni. Inilah rezeki dia dapat pakai mega ya. Ini aku terpaksa kena pakai. Aku ambil kat Pedro, aku cakap Pedro pakai wayar dia, nanti kita cakap ni. Ni semua wayar kau, wayar kuning. Aku banyak pakai wayar kuning ni. Nak ngambilkan 1 gulung wayar kau. Tak apalah, halal je. Ni baru beli. Dah tengok wayar ni, nampak ni. Ni, baru beli kau kiong. Ni baru beli ni, kau kiong. Nampak? Ni. Tak lama. Wayar tak ada kualiti ni. Bukan macam itu kualiti ni. Kuning dia macam mana? Kuning dia, naik kelabut wayar. Bah, ngecat. Katanya kat Tuhan ni, dia juga. Macam mana? Katanya. Kalau aku tak apa bah. Jadi ini semua tolong. Hari ni kita tolong orang, akan datang Allah tolong kita. Ini orang tolong. Kalau kita tak dapat kat dunia, kat akhirat kita dapat insya-Allah. Nanti orang kata besok ni cari duit bahan tadi, katanya lagi macam mana? Katanya. Ni aku tolong. Sebab tu aku cakap dengan kau, aku dah terpaksa kena buat. Walau ada tak ada barang aku sambung ke wayar macam mana ke, aku janji dia ada api. Dia tak boleh salahkan aku sebab barang tak ada. Aku nak buat kerja barang tak ada. Yalah. Kawan sekarang, kawan bagi api depan dulu. Bilik air kau tak bagi api. Kau cakap dengan dia ni, bilik ni semua ada api, ni ada api, ni ada api. Dapur kau tak bagi api, awak pakailah soket macam mana tu. Dapur ni bukan cukup wayar ni, bukan sikit ni. Nak pergi pelak, nak pergi 6 light. Hitam, merah, hijau. Tak apalah, kita buat seadanya. Sebab tu aku cakap dengan dia, siang ni dapur jangan pakai color lagi. Kau pakai soket. Sekarang wayar nak beli 6 gulung lagi.
baru cukup ke belakang. Saya ingat dia dekat dia daripada dia bawa nak di belakang. Nak tarik hitam, hijau, merah. Dah tentu hitam, hijau, merah. Bila dah tarik 3 line, habis 3 gulung. Habis ni nak pergi sana, pelak sini. Itu aku cakap 6 gulung aja. 6 gulung dah berapa duit? Sekarang sedangkan dia tak ada ni. Ni nak beli wayar kasar ni pun tak ada duit. Dah. Kalau tidak aku dah beri api. Ni. Wayar kasar kawan kena ada pada awak. Wayar kasar hitam mana? hijau. Yang 16mm. Panjang sedepa lebih aja. Kau ni dah, kau tak percaya aku cakap dengan kau. Ya. Ha. Bukan. Ada lagi kat rumah tu wayar tu, bukan aku cakap bohong, tak wayar kasar tu. Dua depa tak sampai. Tak sampai. Itu sekarang kalau nak ikutkan dah ada api ni. Ni dah ada api tu, ni mana? Kalau ada meter lah. Kalau ada meter dah boleh. Kalau tak boleh ada karen. Yelah. Habis dia nak tarik pada mana orang tak bagi? Sekarang nak tarik ke mana? Aku buat pun menat je ni dah. Pagi-pagi buta dah bergeluh. Baru nak mampu buat kerja. Dah lah, minum air dulu lah. Jom. Bah, minum air lah. Jom lah. Tak apa, jom lah. Dekat jambatan. Tak. Saya terima kasih banyak. Okey, jumpa lagi. Jangan mengajuk pula. Tak lah, tak mengajuk. Assalamualaikum. Okey ah. Okey, Alhamdulillah. Inilah nak mencari pemakan ni, bau usuk lapar. Makan nasi. Ha? Aku pasal Toki ada ni memang perut lapar. Toki ada kan. Aku dapat makan nasi kan. Ha? Lebih kurang. Ya saya. What ya. This one ada cendol ni. Not cendol. No. Cindoi. Cindol. Ada cerita seram. Saya tak Apa? Hantu kebaya merah macam ni lebih kurang. Bah, ada cerita seram. Itu bersopan lah tu, tak boleh makan telur. Bah. Cerita seram dengar apa? Hantu kebaya merah. Hantu kebaya merah tajuk dia. Dia nak buat cerita hantu kebaya merah. Datuk kau hantu kebaya merah. Wah, hajar kau ni. Pemulut Bah, apa semua. hantu kemeja lah. Oh, hantu kebaya merah. Tapi ni Selalu dengar dekat radio hantu kebaya merah. Ayam kampung. dia dah siap ke Ayam bos? kampung ke ayam Saya mana sihat? Bas Arif tadi ada juga jumpa dia. Alhamdulillah sihat dia. Awak tengok kita kat TikTok. Suka juga. Ya. Korang Sekarang kita lagi ke YouTube. YouTube. YouTube ni channel apa dah tajuk? Sama lah, kawan orang sendiri. Sebab kalau dekat TikTok tu dia pendek-pendek bah. Ya, artis kan orang datang pun nak cakap nak tengok abang Ya. Biji sudah 2 bosin. Mana? Biasa telur ayam kampung. Ini kira murah. Dia bukan apa. Cuba awak keluarkan telur pada dalam diri awak. Sama tak macam gini? Bodoh lah kata orang cakap ni telur. Tak mana kalau Bah. 30 biji. Awak nak apa? Awak nak masak ke nak apa ni? Tak, ni kalau 30 biji berapa? 30. Dah separuh masak ni? Belum. Bah, mu nak separuh masak? Tak, ni kalau 30 biji berapa? 22 biji berapa? 30 biji. Dia satu papan tu 30 biji. Satu RM1. Okey, jumpa lagi bah. Oh, 2 kali dengan telur ayam tu lah. Dia mahal sikit. Orang makan telur mentah je bah. Kalau telur ayam kampung ni, kawan boleh telan gitu je. Awak nak makan apa sekarang? Bah. Ya, nasi lah. Makan lah. Apa? Cindoi. Bah, cindoi berapa cindoi? Parut. Bah, cindoi awak nak berapa? Satu je kau nak kau? Kawan nak juga. Sini dua cendol. kalau makan ni awak semua tengok ni. Jemputlah datang sini. Dia macam-macam lauk ada. Tengok ni. Ni ikan apa ni? Ini asam pedas jahanam. Jahan. Ini Pedas ayam. ni asam pedas ayam. Ini asam pedas ikan. Kari. Oh, pakai cermin mata tak nampak. Ni apa ni? Kari apa ni? Kari apa? Kari selah. Ni masak lemak ayam. Ni masak lemak daging. Memang sedap. Masak lemak daging, rendang daging, ayam masak merah. Ini ayam masak singgang kecap. Singgang. Ada? Ni Mana? singgang pun ada sini nampak. Aku nak Bah, memang favourite dia. Ni singgang ikan apa ni, bah? tahu sekejap. Tungkoi, bah. Bah, ikan tungkoi.
Bah, mu kapan dia Ni cakap apa orang ni? kapal sayang? Ni. Itu daging. Bah, daging. Bah, apa bah? Daging. Aduh. Kenapa pula? Ni sayur-sayur semua ada lah sini. Ikan goreng ni sarapan pagi ada. Ini paling mantap sekali. Ini petai. Sambal je nampak. Kak, kedai tutup hari apa? Pukul 5. Untuk hari apa? Hari apa tutup? Tak niaga lah. Senin Selasa. Hari Senin Selasa je tutup. Hari lain semua buka. Totu, masak totu. Kerja makan masak totu. Makan bah, awak nak makan apa makan bah? Ya. Ya. Jangan takut. Aku makan ni. Bah. Salmon. Bah. Bukan nak nyama bah. Tapi kalau gantung kat telinga memang molek nom. Cakap dengan kau ni. Ni telur pindang pun ada ya. Tak baik macam tu tau. Ya. Betul. Kalau kena kawan tak baik, kalau kena ke dia semua baik. Ni tahu ayam. Tak ada bah. Tengok. Ni tahu ayam ah. Ada sikit lah gencah. Bah. Ni tahu ayam ke? Mana? Yang ni. Yang ni. Ni sawi apa bah nama dia? Bah. Sawi Jepun. Jepun. Ya. Keling tak ada sawi ni. Kau tak ada. Kawan baru nak cakap, mu memang pandai bah. Besok dah order air. Dah. Bawa order apa tadi? Oh, cindor. Cindoi. Tak sambal lah. Ambil lah bah. Lagi. Ini sambal petai bah. Aku tak nak. Aku petai mulut busuk lah nanti kita minta darah. Tak biasa. Bah, lepas makan petai ni kan kita beli beruh gigi, obat gigi. Kita nak duduk meja mana? Duduk je. Oh, ini bah tempat buat cindoi. Bah, tempat buat cindoi. Lambat sikit budak ni buat pergi. Ini tempat apa stesen membuat cindoi. Ni cendol kalau anak dara buat memang sedapnya. Ya. Jangan risaulah awak semua. Daripada ini buat kerja tadi. Baru tu buat kerja wiring tadi. Ambil dia makan tengah hari. Dia memang wiring. Saya kalau dapat kerja-kerja mana buat wiring saya panggil dia lah. Apa bah? Kenapa? Yang ni bagus yang tu. Ni tengok aku. Gila ni. Yalah dia jarang tengok. Kepala otak dia budak ni memang jahat seko. Ini elok. Yang kurus ni daripada dulu dia tak kenal aku ke tu. Ya, patut mu selalu ngacau dia lah. Tu elok yang tu. Yang dia. Mu selalu ngacau dia. Jahat dah ni. Itu yang dia tak berkenan tu. Budak jahat ni. Yang ni. Yang kurus. Aduh. Nasi mu tadi mana bah? Nasi awak tadi? Nanti aku sambal boleh siap. Oh. Dah siap. Kau nasi. Boleh lah. Boleh ni kenyang sampai ke malam. Bah, ni kenyang sampai ke malam kawan ni. Aku pun banyak. Tak apalah, bukan selalu. Semalam awak makan apa? Aku semalam makan ikan saya, itu ikan pinggang. Semalam awak tak ngajak kawan makan ya? Tak boleh. Kau tak kena. Awak kalau makan memang kedekut. Kawan makan memang suka daging. Daging masak lemak sini sedap. Ya. Kalau kawan kata sedap lah insya-Allah lah ya. Jemputlah datang mari kalau nak makan. Ada kawan daripada rumah ambil bausuk kat tempat kerja dia tadi, ajak dia makan. Saya makan kuning je. Itu pasal muka kau tu kuning. Ya, tak apalah, dia biar kuning jangan hitam. Bodoh orang tadi. Bukan ni ada je menyampuk bila orang bercakap. Yelah, tak nyampuk lah. Okey. Inilah dia nikmat yang paling tak amat sekali apabila makan telur masin.
Yang warna kuning last kali kawan makan biasanya. Sebab nak rasakan dia nikmat dia tu ya. Bismillah. Tunjuk juga makan sebelum masin lah apalah. Hukum pun mana hukum dah. Hukum aku hukum hidup. Tak ada kawan dah berhenti tak hukum. Bang. Wah hajar tu tadi aku tengok dah. Ya. Aduh, sedap wah, nikmat. Sebab dia rasa macam kasar-kasar gitu dah mulut bila last. Kok tak ada lebih dah. Ada. Kamu beli 3 selop untuk awak. Yang awak beli okok sejuk tu apa ngentamnya Aku kalau isap. dah tahu tak isap. Kalau lepas makan aku isap ukuk ni. Kalau dah berjalan mana aku tak boleh sakit ni. Kalau isap ukuk ni lepas makan dia tak ada rasa ni, sejuk. Kalau yang ni dia ada rasa. Sebab tu aku kadang-kadang beli 2. Ni satu. Tapi dua-dua boleh isap. Tapi kalau kau isap ni, Tapi selalunya memang tak beli. Selalunya memang tak beli. Kawannya lah yang kena. Bodoh lah aku. Kalau lepas makan aku tak dapat ukuk ni, aku terus makan gitu. Tak ada pasang api pun. Dengan putih-putih aku makan. Tak lupa tadi nak letak ni pulut. Kawan pulut favorite bah. Apa juga jenis pulut. Boleh letak semua tu. Itu bukan pulut tu yang tertonggeng-tonggeng. Bukan, tu ais. Engkau ni dah gila. Tu pulut lah tu. Ais. Air kepala otak kau. Tak. Tapi dah kenyang lah. Biarlah. Nanti pulut lagi kenyang. Dah bah Cindui. Tengok bersih pinggan kawan nampak. Pinggan bah. Bah memang selalu makan tak habis. Orang tua ni memang kuat membazir. Yang benarnya. Jangan bah membazir tu. Kalau dah tak boleh masuk, macam mana nak tak kira membazir? Nak sumbat juga kalau masuk subuh. Dah tak boleh masuk. Nak paksa. Orang tak nak makan kan nak paksa. Sumbat dalam mulut. Mu cedok banyak sangat tadi. Bukan aku cebok mak tu ayah aku cebok. Cebok tu bahasa berak. Ayah yang pendek. Cedok nasi.